Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Inan. Bunyi ji matanji wa tajuzun niyabah fi hajjil fardi. Itu matanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nilhab kitab Fathul Bari juzuk 4 halaman 70. Wattafaqa man ajazan niyabah, matanya dari situ. Okey. Kemudian nilhab Syarih Nawawi Alal Muslim juzuk 8 halaman 27. Okey. Kemudian membuka kitab Mughni Ibnu Qudaimah juzuk 3 halaman 185 bab faslun. Okey. Wala yajuzu ayastaniba, itu dalilnya. Kemudian membuka hadis an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala ilah. Okey. Kesimpulan ji, sehingga dari mata-matanya terbuat sebuah pertanyaan. Terbuat sebagai pertanyaan kiban hukum masalah mengajikan orang lain. Kenyang konsep ji? Okey. Dalam halnya memang para ulama mengatakan boleh menghajikan orang lain. Itu boleh hukumnya. Boleh. Dengan syarat bahawa orang tersebut kalih meninggal. Dan golong melakukan ibadah haji. Atau karena sakit berat. Sehingga hanya mungkin gejak wajib. Namun secara finansial dia kuat. Artinya punya harta. Okey? Itu konsepnya dulu. Dalam hadis riwayat Ibnu Khudaimah, Ibnu Abbas, dari kisah hadis-hadis itu, maka timbullah beberapa syarat untuk menghajikan seseorang. Pertama, niat menghajikan orang lain dilakukan saat ihram. Yang kedua, orang yang dihajikan tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Itu yang kedua. Ketiga, hanya wajib haji baginya secara finansial. Terutama secara finansial. Okey. Udah hana peng, dia wajib-wajiban. Urung cik dia tak ketian. Pun dah badal haji dia hana wajib. Okey. Yang keempat, harta yang dipakai untuk badal haji adalah harta orang yang menghajikan. Mana peng si mayit yang pakai ke haji. Peng droi si mayit, harta droi. Benar tak? Okey. Orang yang cip sedekah bunuh yang ku baca yang putar kementang kitab. Oh, tak tepat draw ke sirau. Mio kira hana cocok dengan matang kitab kan. Kakak ben badal. Yang benar. Yang benar putar lemburah yang kementang kitab kan. Tak tepat mesti matan ke draw dengan sirau. Gok urut lain hana diputuhkan lagi draw pelai. Jadi tak pecah petri tak sert. Menyojin pakai surah badal nak pakai menyaja kakak baik. Ya benar. Itu konsepnya. Yang pelai guna perah badal ni yang tak perahnya atalan kitab. Pada kecuali bunuh yang aku perahnya henang timak. Nya menyoka menang kejadian kajian esok silap-silap ni arah kaki ni ai. Enggak kan? Ya benar. Oi ron hana badal, bet badal. Ni buat bab kubu mendang. Baca tahlil. Ada masalah. Ya benar. Nyan itu konsepnya. Kayak benar-benar ya. Ya benar. Bek bunuh tiada surah hanan simak. Liu surah baru tu ni. Enggak. Berarti yang kesimpulan je kedon ilung yang don itu yang hanam pum. Kah. Budaya pakai bang hukum neo tasawuf salim urang yang bukan mahram kita yang tergantung tu yang bisalim mana dah urang tuha. Ni ba urang tuha ti kau kemungkinan tu ibadah syawat. Maka ayah nak upu yang bau rina yang tuha-tuha kan. Untuk anak darah-darah anjut yang gelarang. Nah, ka.
Empat lah kitabnya ni badal haji ke pernah. Ma menyohana niat, menyohana badal, ke pura pernah niat badal haji. Gak dia tu. Nah benar. Ya benar. Hanya surah menurut lung. Oh itu nanti dengar surah baru dia lain. Anak upua kiban dengar, pat dengar, bakso dengar, pat matang kitab ada ni yang najis nak kirim kena dah baca sama-sama. Ya. Ya benar. Nyampe ngabuk-ngabuk aja. Relax macam. Anak kahanan ni. Yang kanan ni no dia tak ada tu nolong. Entah yang tu cin serah 3 tu dengkung. Ma Cik Tham, ni awak boleh buka kabung tu. Cik Tham. Cik Tham, awak boleh buka kabung. Awak boleh. Bos bah, awak boleh buka kabung. Kak. Wallagwun laha silun lahu. Dallaga. Hana kehasilan tepu-tepu pina. Kak. Bek ni gabung ni. Hai bos bah, bek ni gabung kan tahan tam tu. Nyamban. Berarti kan tengah sambung kitab bawa alam annama siwahuma minal umur batil la khaira fihi walagun hasilun lah. Ya menancik wan. Kak kan? Dalam doa Allah yang betul-betul kagak arah haki tunggu je. Kak. Amin. Alhamdulillah. Nah. Kejar kita yo. Alhamdulillah. Ana terasa kata buat 2 jam 30 minit. Tam lagi Allah. Bujuk ke amal ibadah. Bujuk ke surga bersama Rasulullah. Buat ampun dosa tu. Benar Mudah rezeki bersihat badan ya Allah. Walaupun kamu ahli maksiat, kadang-kadang sembayang na menjantan. Nabi ya Allah ampun dosa, Nabi hidayah kamu, Nabi taufik kamu, bujuk ke orang yang sembayang, boleh tinggal sembayang. Ampun dosa kamu ya Allah. Nak arahkan kamu ke arah kebaikan supaya berselamat ini dunia, selamat di akhirat. Semoga bernya putuk fala kurung si katanya yang kaawai nuwa Allah Taala yang senantiasa agak harap doa daripada anak. Nabi ya Allah rezeki kamu berhalal berbanyak untuk ibadah pada drone berselamat iman mati-mati berumukun la ilaha illallah dan berjaya ke syurga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, as'adakumullah fi dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Undur maqala wala tandur liman qala. Ambillah yang baik-baik, beramallah karena itu adalah ilmu. Yang tidak baik tinggalkanlah. Cok yang ged-ged. Ambil amanat pesan-pesan penting yang membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Akhirul kalam, as'adakumullah fi dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.